dalam Al-Quran ni, sesungguhnya kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Itu basic, maksudnya kita dah memang the best, dan dikonfirmkan dengan surah Al-Isra ayat 70. Cuba kita dengar-dengarkan. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami beri kepada mereka pengangkutan di darat dan di lautan, dan kami beri kepada mereka rezeki yang baik-baik serta kami lebihkan dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan. Berarti kita memang confirm dah special. Memang Tuhan dah tulis pun dalam Quran yang kita is the one, that's the top, yang dalam semua ciptaan Allah SWT, kita lah number one. Jadi kalau kita tanya dan kita fikir-fikirkan untuk merealisasikan semua hajat dan impian kita, cuma dua aja cukup kita ingat. Nombor satu ialah Allah yang mampu menjadikan impian kita tu jadi nyata. Maksudnya Allah boleh, kalau dia nak buat apa pun boleh. Tetapi nombor dua ni selalunya kita lupa juga. Sebenarnya kita diberi peluang diri sendiri untuk mengubah hidup kita. So nombor satu Allah, nombor dua kita sendiri. Boleh ingat tu? So dua-dua tu kita dah pakai belum?